ni. Lebih-lebih pula. Nanti batal puasa. Ipin, jangan asyik main je. Balik-balikkan ayam tu. Nanti hangit. Tahu. Ipin, sini kejap. Atuk. Bertuah punya budak. Tinggal ayam begitu aja. Atuk. Nah, Apa ni tu? kuih Sri Muka. Buat berbuka. Kuih lain tak ada. Tak ada. Alah. Ipin, Atuk dah bagi tu cakap terima kasih. Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Dah waktu nak berbuka. Alang-alang kat sini, marilah buka puasa sekali. Atuk, marilah. Kita orang ada buat ayam bakar. Sedap. Tak payahlah susah-susah. Tak ada susahnya. Lagipun bukan selalu. Yelah, kalau dah rezeki, jangan tolak. Betul-betul. Jom. Aduh, buka puasa sekali. Allahu Akbar, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah, kerana-Mu kami berpuasa, dengan-Mu kami beriman, dan dengan rezeki-Mu kami berbuka. Dengan rahmat-Mu ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Amin. Terima kasih, Opah. Seronoklah Atuk buka puasa sekali. Rasa meriah. Betul-betul-betul? Iyalah korang ni. Ya. Atuk pun rasa seronok. Selalunya Atuk buka puasa seorang-seorang je. Kesian Atuk. Lepas ni Atuk buka puasa kat rumah kita orang je lah. Boleh kan Opah? Boleh. Terima kasih. Alang, surau ada buat apa bulan puasa ni? Macam biasalah. Siang kita masak bubur lambuk. Malam kita bertadarus. Tapi tahun ni istimewa sikit. Apa yang istimewanya, Atuk? Tahun ni imam sembahyang tarawih tu budak tahfiz. Anak kampung kita. Iya, Alhamdulillah. Tapi... Tahfiz lah. Apa tu? Tahfiz tu orang yang dah hafal 30 juzuk Al-Quran. Wah, Upin pernah jadi budak tahfiz lah. Boleh jadi imam. Betul-betul-betul. Kita sama-sama jadi budak tahfiz lah. Banyak pahala. Eleh, mukadam pun tak lepas. Boleh hafal kalau hari-hari baca. Betul tu. Dah, jom sembahyang berjemaah. Kalau abah kita orang ada, mesti boleh selalu jemaah macam ni kan? Suka sangat. Atuk kan ada. Nak jemaah hari-hari pun boleh. Ya ke? Lepas ni, ikut Atuk pergi terawih. Inilah aku suka bulan puasa. Ada sembahyang tarawih dan ada makan. Makanan banyak pula tu. Berjenis-jenis. Betul-betul-betul. Kita dapat dua benda. Apa dia? Dapat pahala dan kenyang perut. Kau lupa. Ada lagi satu yang kita dapat. Apa? Dapat main.
Ya, kita patut bersyukur sebab dapat menikmati semua tu. Amin. Dan kalau korang nak tambah lagi pahala, besok pagi datang surau tolong atuk. Ha? Nak tolong apa? Adalah. Ha? Mana busy? Oh? Malam lepas berbuka, Nia nak datang surau sembahyang tarawih. Tapi aku tertidur. Mesti kau amalkan penjagaan. Apa? Tolonglah. Nak tolong apa? Buka air tu. Sini. Cepatlah. Bagus. Ai, kenapa air ni pelan? Kenapa ni? Opa! Air tak ada! Tak ada air? Leceh betul! Bulan puasa tak ada air! Aduh, susahnya! Kejap lagi nak berbuka macam mana? Peningnya! Ros, tak guna bising-bising. Cuba fikir apa yang patut dibuat. Ros ambil air dari kolam mandi lah. Ha, pandai pun. Ambil satu bagi. Opah pun nak guna. Opa, Akak. Nah, bubur lambuk. Ingat nak ambil lebih, tapi dah habis. 2 bungkus ni pun dah cukup. Alhamdulillah. Kenapa Akak angkut air? Rumah tak ada air lah. Tengok je. Tolonglah. Berat ni. Ros, jangan marah-marah. Bulan puasa kena banyak bersabar. Kita masak untuk orang berbuka tu satu ibadah. Betul. Banyak pahala kan, Opa? Ya, pandai cucu opah. Tadi, kat surau pun tak ada air. Ya, jadi macam mana masak bubur ni? Penatnya. Aku tak tahan lah. Rasa aku tak puasa. Jangan. Dah setengah hari puasa. Rugi kau. Tahanlah sikit. Hauslah. Kau Fizi, jangan nak ajak aku buka puasa. Aku tengah tahan ni. Ya Allah, berilah aku kekuatan. Selamatkanlah aku dari api neraka. Baru ambil air, dah pancit. Pagi tadi, aku sahur sikit je. Sebab terlambat bangun. Sabar je lah. Ha, jangan merungut. Kita patut berdoa semoga dipermudahkan segala urusan. Betul. Apa-apa pun, biar tak ada elektrik dari tak ada air. Kenapa pula ni? Habislah kau, Ipin. Banyak beri aku. Tak gerak langsung. Aku pakai gel rambut akak. Patutlah. Terletak kemas je. Aku pula.
Baik, Akak. Akak nak air? Boleh juga. Okey. Nah, Kak. Hai, Akak tak puasa? Upin! Lupi. Akak marah ke? Tak! Kak, sabar. Jangan marah-marah. Nanti batal puasa. Kau dua orang baik hilang dari pandangan mata akak. Kalau tak... Tak ada elektrik. Barang makanan banyak. Sedapnya. Banyaknya kau masak. Nak buat macam mana, Opa? Dari biar busuk dalam peti ais tu, baik Ros masakkan semua. Betul. Macam-macam kita dapat makan. Bagus juga tadi elektrik. Banyaklah kau punya bagus. Penat tau akak masak. Dah lah tak ada air. Panas pula tu. Engkau juga yang minta. Opa. Nanti mana lauk yang tak habis tu boleh panaskan untuk sahur. Jangan membazir. Iyolah. Apa-apa pun, Akak dah masak. Jom makan. Oi! Ish. Ui, panasnya. Bila nak ada elektrik ni? Entah. Tahun ni aku tak berniaga kat Bazar Ramadan. Alah, tak ada ayam goreng. Kau pula yang terasa. Mestilah. Saya tiap-tiap tahun tunggu ini bazar. Ada banyak makanan. Ya, saya suka. Rugi kau. Kenapa tak berniaga? Mak aku kata nak jual makanan mesti bersih. Lebih-lebih lagi jual pada orang berpuasa. Ia adalah satu ibadah. Banyak pahala. Jadi air tak ada, aku tak berniagalah. Betul lah. Opa pun cakap macam tu. Apa hal tu? Ayah, jatuh kak? 2-3 siput lala. Dia pingsan lah. Ijat pingsan sebab tak sahur. Bila agaknya akan ada air dan elektrik? Entahlah. Tapi kita boleh berdoa pada Allah. Minta dipermudahkan segala urusan. Doa anak yatim selalu dimakbulkan. Ya? Iya. Tak percaya, cubalah. Ya Allah, ya Tuhanku. Tolonglah adakan balik elektrik untuk kami tengok TV. Dan air supaya senang Kak Ros masak. Amin. Wow. Remaja, saatnya kebebasan.